Hai guys, so hari ni aku dah nampak beberapa orang try kasut MacBook Tour Pro yang version baru. Aku nak terjar dia, nak tanya dia orang feedback pakai kasut tu. Sedap ke tak sedap? Bagus ke tak bagus? Let's go. Assalamualaikum bang. Dah nampak abang pakai kasut MacBook Tour Pro yang baru tu kan? So boleh tak bagi feedback sikit? Boleh. Pertama sekalinya, saya sangat bangga pakai kasut ni tau. First saya pakai, aku cakap, weh, cantiknya kasut. Weh, stylenya kasut. So yang kedua je, memang comfy. Bila saya pakai tu, saya nak main laju ke hulu, ke hilir, ke belakang, depan tu memang sedap, tahan lasak. Dia punya power cushion tu memang functional lah. Bila saya lompat, bila saya jatuh tu, saya rasa tumit saya ni tak sakit sangat lah. Tapi, harga dia, korang takkan percaya punya. So far saya dah pakai 2-3 kali macam tu. Memang best sebab cushion dalam dia tebal. Memang grip kaki lah untuk macam kaki saya yang macam kurang-kurang stable sikit kan. Dia grip lah. Kualiti bagus tapi harga tu mampu milik. Alright, kasut MacBook yang terbaru ni bagi saya sangat selesa. Design pun nice dan elegant. Sesuai untuk korang nak bayar murah tapi bergaya. Ngam. Okay guys, korang dah dengar feedback daripada beberapa orang tadi. Senang cerita, kesimpulan dia, kasut kualiti padu, harga dia memang cun punya. So kalau korang nak dapatkan kasut MacBook Tour Pro yang version baru ni, korang boleh dapatkan dekat kedai MacBook yang berhampiran dengan rumah korang.